Assalamualaikum, dan salam sejahtera semua. Hai, nama saya Amar. Selamat datang ke saluran saya. Hari ini, saya nak bawa satu kisah yang sangat penting, satu kisah kemanusiaan global yang perlu kita ambil tahu bersama. Kisah ini adalah mengenai Summit Flotilla. Mungkin ada di antara Anda yang pernah dengar, mungkin ada yang belum. Jadi, mari kita pahami apa sebenarnya yang sedang berlaku. Summit Flotilla ini bukanlah sekadar sebuah kapal biasa. Ia adalah siri kapal kemanusiaan yang digerakkan oleh gabungan NGO dari seluruh dunia. Bayangkan, satu usaha kolektif antara bangsa yang bersatu hati untuk satu matlamat murni. Kapal-kapal ini membawa muatan yang sangat berharga, yaitu lebih 300 tan makanan dan barangan keperluan asas. Ini bukan jumlah yang sedikit, kawan-kawan. Bantuan ini diamanahkan untuk dihantar kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, yang kita semua tahu sedang melalui fase yang amat sukar. Namun, niat baik ini berdepan dengan halangan besar. Bantuan yang sepatutnya tiba untuk meringankan beban mereka, kini sedang menghadapi permasalahan yang serius. Konvoi kapal kemanusiaan ini telah disekat dan dipintas oleh tentara Israel, IDF. Ini bukan kali pertama ia berlaku, tetapi setiap kali ia terjadi, ia menghantar satu message yang menyedihkan tentang betapa sukarnya untuk menghulurkan bantuan asas kepada mereka yang terdesak. Situasi ini mencetuskan kebimbangan masyarakat antara bangsa mengenai keselamatan para aktivis dan nasib bantuan yang dibawa. Untuk memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang apa yang berlaku di sana, sebentar lagi kita akan melihat beberapa sedutan video yang menunjukkan kejadian tersebut. Kita akan saksikan sendiri ketegangan yang berlaku di lautan, bagaimana kapal-kapal ini dihalang, dan keberanian para aktivis yang terlibat. Visual ini mungkin akan membuatkan kita lebih paham skala cabaran yang mereka hadapi. Ia bukan sekadar laporan berita, tetapi realiti yang direkam di depan mata. Apa yang berlaku kepada Summit Flotilla adalah cerminan perjuangan yang lebih besar. Ia adalah tentang hak asasi manusia untuk menerima bantuan kemanusiaan tanpa halangan. Ia juga tentang solidarity global, di mana orang dari pelbagai negara dan latar belakang bersatu untuk menegakkan nilai kemanusiaan. Mari kita sama-sama doakan keselamatan semua aktivis yang terlibat dalam misi ini, dan semoga bantuan yang dibawa akhirnya sampai kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Jangan lupa untuk kongsikan video ini, agar lebih ramai yang tahu tentang kisah Summit Flotilla. Sila like, komen, dan subscribe ke saluran ini, untuk lebih banyak kandungan seperti ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Apabila dunia memilih untuk membisu, kami memilih untuk berlayar. Itulah laungan semangat di sebalik misi Global Summit Flotilla GSF, iaitu sebuah gerakan maritim awam terbesar yang berani mencabar kepungan haram Israel ke atas Gaza. Gabungan kata sumut yang bermaksud ketabahan yang tidak goyah, dan flotilla iaitu armada kecil kapal melambangkan kekuatan rakyat biasa dari seluruh dunia. Sekitar 46 buah negara tanpa mengira bangsa, agama atau fahaman politik, rakyat dunia bersatu dengan membawa satu mesej jelas kepada dunia, iaitu penindasan dan genosid perlu dihentikan. Saat ramai pemimpin dunia yang berhati-hati, kapal-kapal kecil ini bergerak merentasi lautan dengan membawa harapan, keberanian dan suara jutaan yang ditindas. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana misi Global Summit Flotilla dilaksanakan. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Pada 1 September 2025, sebanyak 24 buah kapal di bawah Global Summit Flotilla secara rasmi berlepas dari perairan Barcelona, Sepanyol. Flotilla ini kemudiannya berlayar untuk menyertai kapal-kapal lain yang telah berada di Tunisia. Namun, pelayaran dari Tunisia terpaksa ditunda disebabkan oleh masalah teknikal dan logistik, selain daripada berlakunya insiden serangan drone ke atas kapal induk Family dan kapal Alma pada 8 dan 9 September. Setelah isu keselamatan dan teknikal ini berjaya dikawal, pada 14 September 2025, lebih 20 buah kapal terus memulakan pelayaran dari pelabuhan Bizerte, Tunisia. Pada 17 September pula, flotilla ini bergabung dengan 18 lagi bot yang berangkat dari Teluk Portopalo di Capo Passero, Sisili, Itali. Penyatuan ini telah membentuk sebuah armada besar bantuan kemanusiaan merentasi Laut Mediterranean yang ingin menuju ke Gaza. Namun cabaran dalam misi ini terus berlaku. Ketika flotilla ini berada di perairan antarabangsa berhampiran Greece, beberapa serangan drone dan letupan udara telah dilaporkan berlaku pada awal pagi 24 September.
Walaupun tiada kecederaan direkodkan, tetapi serangan ini telah merosakkan 5 buah kapal. Semua flotila dari Sepanyol, Tunisia dan Itali kemudian meneruskan pelayaran dan bertemu pula dengan 6 buah bot dari Greece pada 25 September. Gabungan baru ini menjadikan keseluruhan lebih 40 bot yang kini berada dalam jarak kurang daripada 1000 km ke Gaza. Masa sebenar pelayaran dari Greece ke Gaza dianggarkan hanya sekitar 4 hingga 5 hari sahaja. Namun, apabila mereka memasuki zon kuning dan zon merah, risiko dipintas atau dihalang oleh tentera Zionis Israel akan meningkat dengan ketara. Itali yang turut menyumbang sebuah kapal dalam misi ini menyaksikan puluhan ribu pekerja pelabuhan di Genoa mengancam untuk melancarkan mogok besar-besaran sekiranya kapal mereka diserang atau komunikasi terputus melebihi 20 minit. Jika itu berlaku, ini bermaksud pelabuhan terpenting di Itali akan ditutup. Oleh sebab itu, kerajaan Sepanyol dan Itali turut mengumumkan penghantaran kapal perang untuk melindungi flotila ini susulan beberapa serangan di perairan Greece. GSF sebuah misi aman untuk memecahkan kepungan haram Zionis. Flotila ini adalah misi aman, non-violent, tanpa sebarang senjata dan sekitar 50 buah kapal menyertai Global Sumut Flotilla ke Gaza. Ia merupakan sebuah pelayaran kemanusiaan yang tidak menuntut peperangan tetapi membawa sekitar 300 tan bantuan makanan, susu formula bayi, ubat-ubatan dan keperluan penting untuk penduduk Gaza yang telah berterusan selama 23 bulan dibom oleh rejim Israel. Zionis Israel telah mengenakan sekatan maritim ke atas semenanjung Gaza selama 18 tahun, yang mana jauh lebih lama sebelum konflik yang sedang berlangsung ketika ini. Seperti biasa, alasan yang sama sering digunakan oleh Israel, iaitu untuk menyekat bantuan sampai kepada Hamas, tetapi hakikatnya tindakan mengenakan kepungan secara kolektif terhadap 2.4 juta rakyat awam adalah jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Sekatan udara, laut dan darat yang dikenakan ke atas Gaza sejak tahun 2007 telah menyebabkan kebuluran yang disengajakan terhadap orang awam. Beratus-ratus tan bantuan sering tersekat walaupun hanya tinggal beberapa kilometer sahaja lagi untuk sampai ke sempadan Rafah, Gaza. Hal ini menunjukkan bahawa Israel sengaja menghalang bantuan masuk dan tindakan ini dianggap sebagai jenayah perang serta jenayah terhadap kemanusiaan. Walaupun gencatan senjata kadang-kala berjaya dicapai, Israel tetap berulang kali menghalang kemasukan bantuan ini. Kegagalan mereka yang mempunyai kuasa, termasuk para pemimpin dunia, untuk menghentikan krisis kemanusiaan terbesar yang berlaku di Palestin telah menyebabkan misi-misi seperti ini terpaksa digerakkan sendiri oleh rakyat awam. Sebelum ini, misi kemanusiaan berjaya dilakukan di wilayah-wilayah yang sedang dilanda krisis. Pada tahun 2014, Majlis Keselamatan PBB memberikan kuasa kepada laluan kemanusiaan rentas sempadan untuk Syria yang berjaya menyelamatkan berjuta-juta nyawa walaupun tanpa kebenaran kerajaan Damsyik. Undang-undang kemanusiaan antarabangsa jelas menyatakan perlindungan ke atas orang awam sebagai prinsip asas, namun malangnya kuasa-kuasa dunia masih memilih untuk menutup mata terhadap penderitaan yang berlaku di Gaza. Kegagalan untuk bertindak atas nama kemanusiaan bukan sekadar kelemahan moral, malah ia sama seperti bersubahat dalam kekejaman yang sedang berlaku. Armada ini terdiri daripada kapal-kapal yang lebih besar yang menyediakan sokongan dan bekalan kepada bot-bot kecil yang lebih sukar beroperasi sendiri. Misi ini juga disertai oleh pelbagai tokoh antarabangsa dan aktivis terkenal. Antara yang terlibat ialah Greta Thunberg, bekas Perdana Menteri Libya Omar Al-Hassi yang menaiki kapal hospital Libya, serta Mandla Mandela, cucu kepada Nelson Mandela. Selain itu, bekas Datuk Bandar Barcelona, Ada Colau, turut menyertai pelayaran ini bersama ahli-ahli parlimen dari Itali dan Eropah. Turut serta dalam misi ini adalah doktor, peguam, wartawan, veteran tentera Amerika Syarikat serta 43 rakyat Malaysia termasuk wanita-wanita yang berani. Misi ini disokong oleh pelbagai organisasi antarabangsa termasuk Persatuan Peguam Qatar dan Frontline Defenders yang kesemuanya mengecam keras serangan-serangan yang dibuat ke atas flotila ini. Sebenarnya, Gaza masih memiliki kedaulatan ke atas perairannya dan sebarang serangan atau halangan terhadap flotila tersebut adalah jelas melanggar Konvensyen Geneva. Untuk rekod, rejim Zionis Israel telah menyekat 2 percubaan aktivis untuk sampai ke Gaza melalui laut pada bulan Jun dan Julai tahun ini, dan mereka mengulangi pendirian untuk tidak akan membenarkan flotila kali ini mencapai wilayah Palestin. Retorik yang digunakan oleh rejim Zionis Israel bahawa aktivis flotila melanggar undang-undang ciptaan mereka supaya kekerasan dapat dilakukan terhadap para peserta misi aman ini.
Menteri Israel Itamar Ben-Gvir telah mengisytiharkan bahawa semua peserta flotila adalah pengganas dan akan dijatuhkan hukuman tanpa bicara. Istilah pengganas yang digunakan oleh Zionis ini merujuk kepada sesiapa sahaja yang mereka tahan di bawah undang-undang ciptaan sendiri. Menurut siasatan terkini oleh akhbar The Guardian, seramai 6,000 rakyat Palestin telah ditahan dalam tempoh 19 bulan pertama serangan ke atas Gaza. Mereka diklasifikasikan sebagai pejuang haram atau pengganas dan dijatuhkan hukuman penjara tanpa had, walaupun kebanyakan daripada mereka hanyalah orang awam. Ugutan yang sama turut dilemparkan kepada aktivis keselamatan antarabangsa ini. Kenyataan lain dibuat oleh pegawai Kementerian Luar Israel, Eden Bartal, yang berkata Israel tidak akan membenarkan mana-mana kapal memasuki zon pertempuran aktif sambil menuduh flotila sebagai provokatif dan pro-Hamas. Pembohongan yang dibawa oleh Zionis bahawa semua orang adalah Hamas sudah lapuk dan tidak lagi dapat diterima akal, terutamanya apabila dunia saban hari menyaksikan bukti sendiri. Global Sumut Flotilla juga telah menolak permintaan Israel agar kapal-kapal mereka berlabuh di pelabuhan Ashkelon, iaitu di kawasan Palestin yang telah dijajah. Permintaan tersebut bukan bersifat logistik yang neutral, tetapi adalah taktik keji Israel untuk mengawal sepenuhnya laluan bantuan dan menyekat kebebasan flotila. Sejak Mei 2025, Israel telah melaksanakan sekatan penuh dengan hanya membenarkan purata sekitar 70 truk memasuki Gaza setiap hari. Sedangkan menurut agensi PBB, dianggarkan antara 500 hingga 600 truk diperlukan setiap hari untuk memenuhi keperluan asas penduduk Gaza yang terperangkap di bawah kepungan. Yang jelas, misi Global Sumut Flotilla adalah simbol keberanian rakyat dunia yang tidak sanggup lagi berdiam diri terhadap kekejaman dan penindasan di Gaza. Walaupun dunia kuasa besar memilih untuk membisu, rakyat biasa dari 46 negara bangkit menentang ketidakadilan dengan cara aman, berlayar membawa bantuan dan harapan. Ular rakaman video sesi live ketika para sukarelawan yang mengikuti misi Global Sumut Flotilla iaitu Ardel Aryana dan Heliza Helmi membuat live SOS kerana kapal layar mereka telah ditahan oleh Israel. Malah difahamkan beberapa orang yang berada di atas kapal telah ditahan termasuklah Piu Rahmat. Walau bagaimanapun, tiada perkembangan terkini mengenai Ardel Aryana setelah sesi live-nya terhenti secara tiba-tiba. Menerusi perkongsian stesen Radio Era FM di laman TikTok rasmi mereka, penyampai Radio Era iaitu Raden ada menghubungi suami kepada Ardel Aryana iaitu Nazmi Adwah untuk bertanyakan perkabaran mengenai isterinya. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Kita orang punya kapal dah patah, dia punya bahagian layar yang kipas belakang tu dah patah. Sekarang ni kami berharap dengan satu layar di bahagian depan sahaja. Saya tak sempat untuk rekod apa yang Israel dah buat pada kami. Dia orang menyimbah minyak seperti benda yang lekit dan juga air yang sangat kuat deras seperti air bomba. Keadaan tim saya sekarang ni semua dalam keadaan basuh kuyup dengan waktu sekarang 12.45 malam di atas laut yang angin yang sangat kuat. Saya tak pasti apa yang jadi kat rakan-rakan yang lain. Jadi tolong rekod sos ni dan buktikan pada dunia bahawa Israel melanggar undang-undang, kerana semua dalam kapal saya adalah orang-orang awam yang berbeza negara, uwatan susu dan juga air yang bersih untuk saudara kita di Gaza. Saya tak tahu apa permainan mereka, sedangkan sekarang kami dan Gaza sangat-sangat tidak jauh, sangat-sangat sikit. Saya tak tahu daripada mana mereka muncul. Habis basah, ya Allah subhanallah. Rasa puyuk. Cuba kekalkanlah saya. Bahugan saya pun dah kena air kuyup. Saya tak pasti boleh guna lagi atau tidak. Oh no, cannon. Sorry. Like the Grand Cannon. Yes. Sebab handphone saya dah disimbah oleh minyak dan juga air. Francesca Albanese just posted in the situation. Itu saya masa ada saya cuba live. Sebab kawan-kawan saya semua dah kena intercept. You ignited this. Thank you. Francesca Albanese.
Italy is awakened. Italy's squares are on fire. You ignited this. Thank you. Basah, tengok. Semua basah kuyup. Semua basah kuyup, ada keadaan basah kuyup. Subhanallah. Saya hampir tertumbang tadi sewaktu mereka menggunakan air bomba untuk tembak kami menggunakan air laut. Subhanallah. Sikit lagi saya nak terjatuh sebab rakan saya pegang saya tanpa belai ihsan. Walaupun mereka dah suruh kami angkat tangan, kami dah pun mengangkat tangan kedua-dua tangan kami. Kami dah mengangkat tangan kedua-dua tangan kami, tapi mereka masih juga menyimbah minyak dan juga air yang sangat kuat. Sampaikan kami punya boat damage di bahagian belakang kipas. Saya tak tahu apa permainan Israel sekarang ini sebabkan kami dengan Gaza dah sangat-sangat dekat. Mungkin saya berdoa kepada sukarelawan lain yang ada juga bot kecil macam saya tak terjatuh daripada bot mereka sebab minyak dan juga air yang mereka simbah kepada kami menggunakan, saya tak tahu dia guna apa, tapi kapal dia sangat besar macam kapal perang. Padahal kami hanyalah sukarelawan yang tak ada senjata. Subhanallah. Bahasa ada kurang saya sangat dalam kesejukan sekarang ni. Saya harap CCTV dekat bot saya juga berfungsi. Kami cuba untuk tenang dan berada dalam keadaan baik. Subhanallah, cap saya pun basah, lencun. Lencun basah. Allah, selamatkanlah kawan-kawan kami, ya Allah. Selamatkanlah rakan-rakan seperjuangan saya yang bergerak daripada Barcelona, ya Allah. Semua orang Malaysia daripada Barcelona semua dah kena intercept. Ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. It's okay, yeah, Vega. SOS, SOS, SOS. Bismillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey, tadi kita pun telah dipintas oleh Israel tu dan mereka benarkan untuk kita orang masuk ke dalam, dan kalau kita teruskan mereka akan melakukan kekerasan lah. Jadi kita sedang berunding, tapi seperti mana yang anda tahu mereka memang keras, memang tak boleh. So sekarang ni kami semua dah bersedia dengan life jacket. Kita punya line memang tiba-tiba SOS, SOS tiba-tiba ada. Tadi dia dah putuskan. Ni Allah izinkan ada line, tolong SOS. Jangan ni bayi ni okey, itulah radio yang dipintas. Itu radio yang dipintas. Okey, maknanya kemungkinan kapal Alma dah kena intercept. Kalau diorang dah keluar, ini kan rasa SOS. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. SOS, SOS, SOS. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ya Allah. Tak pasti kawan-kawan yang lain dapat internet ke tak. Kami memang dah habis internet. Lepas tu memang guru-guru kami ingatkan untuk baca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Selepas bacaan itu terus ada line sekejap. Memang sangat mengejutkan lah ni di This is America sebab dia dah potong sebenarnya. Okay, record je apa yang berlaku. Tadi ada perbualan, sempat record. Kejap, korang jangan live daripada live ni. Kak Ja nak hantar dulu video-video yang telah dirakamkan tadi. Sekejap, tunggu tu. Dah beberapa individu-individu ataupun rakyat Malaysia telah pun ditahan. Tetapi status ada sekarang ni, Nazmi tahu ke? Saya pun tak tahu. Adakah korang tahu? Sebab saya tak dapat. Saya tunggu daripada pukul 3 lebih. Jadi sekarang saya tak dapat lagi apa-apa info. So saya pun macam dalam keadaan yang apa benda ni Risau kan? Tak tahulah nak jawab macam mana. Semua orang call saya berpusu-pusu tapi saya tak ada jawapan nak jawab ni sekarang ni. Okey, sebab kami ada tengok yang video last awak cakap dengan Adal tu.
yang teruskan tu kan, yang awak bagi kata-kata semangat kat dia tu. Itu belum masuk red zone lagi. Ini yang pagi tadi ni dah tak dapat apa-apa. Dah tak ada apa lah. Allahu Akbar. Tak dapat kontak, tak dapat apa pun ni. Saya tak tahu keadaan dia macam mana. Last atas SOS video tu lah. Sebab video tidur lagi, tunggu. Comment center pun tak ada update. Apa benda pun tak ada update ni, tak tahu. Tapi Mi tadi dekat command center pun ada update sikit lah dengan kita orang, bagi tahu siapa memang dah terputus hubungan dah sebenarnya, memang dah lost contact dah. Okey. Baik, kita nak buat apa bang Aduh baik. Kita doa. Sebab kalau berdasarkan social media telah pun diupdate oleh Sumut Flotilla Nusantara ni, Sumut Nusantara ni, ada beberapa nama telah pun dikeluarkan video SOS nya. Sebab orang kena faham, bila Sumut Nusantara keluar je video SOS, maknanya individu tersebut telah pun ditahan. Ya, ditahan. Cuma status ada belum lagi kita ketahui. Adel ni saya tak tahu, yang lain saya nampak dah. Saya memang tahu kalau anda kata diorang ditangkap, diorang memang akan keluar video yang tu. Maka jika nampak video ni, bermakna saya telah ditangkap kan video tu. Tapi Adel ni video ada tak keluar lagi kan? Tak ada. InsyaAllah dia selamat lagi lah. Maknanya dia, tapi kalau dia masih selamat, phone masih bersama dengan dia, sepatutnya dia dah boleh hubungi lah Mi, betul tak Mi? Patutnya dah boleh hubungi saya lah kan. Tak dapat apa-apa info langsung ni. Allah. Channel pun tak dapat ni. So, tahu saya minta harap doa je lah abang semua. Saya tak tahu nak cakap. Mi, nak tanya, macam dekat phone awak dengan Adel, selain daripada berhubung melalui WhatsApp apa semua kan kita ada macam live 360 tu untuk tahu di mana kedudukan location kan. Kalau ada Adel, maknanya phone tu ada dengan Adel. Awak ada ke hubungan jenis yang macam tu? Macam location dia. Dia tak ada sync sebab dia just sync yang through yang diorang punya iCloud je. Okay. Tu masuk handphone saya. Tapi benda-benda lain memang tak, sebab dia tak nak data kita keluarga dapat dekat diorang. Ya Allah. Handphone tu dia tak nak apa-apa jadi kat kita kat Malaysia ni. Sebab kat Malaysia ni banyak dia punya mata-mata bang. Yelah, betul. Allah Akbar. Macam mana kuat ni, itulah. Baik, Nazmi, kami bersama-sama dengan awak pastinya kita sentiasa berdoa dan kita harap segalanya selamat dan segalanya dipermudahkan pastinya. Dan kalau ada sebarang update daripada pihak awak ke pihak kami, kita akan saling berhubung lah. InsyaAllah Mi. Tapi apa pun Mi, kena kuat, kena banyak lagi berdoa. Mi InsyaAllah bang. InsyaAllah. Okey Mi, terima kasih banyak brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okay, all good. We're all good. نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك يا غزة. Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a notre bateau qui appartient à la flottille. Et là, tout ce que vous voyez dans le petit bateau, c'est les Zodiac israéliens. Généralement, il y a un drone au-dessus qui est sur la flottille. Là, c'est une interception d'un nos bateaux. Don't hide, don't hide, don't hide. Nobody move. Nobody move. Mari kita sama-sama doakan keselamatan semua aktivis yang terlibat dalam misi ini, dan semoga bantuan yang dibawa akhirnya sampai kepada mereka yang memerlukan.